Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Yang berusaha, Tuan Pengurusi Majlis, Barisan Pena Hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang taat pada masanya, serta guru-guru dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Tajuk pidato saya pada hari ini ialah Rukun Negara, Kompas Perpaduan, Pemacu Negara. Hadirin yang dihormati, bayangkan sebuah kapal berlayar di lautan tanpa kompas. Kapal itu mungkin hanyut dipukul ombak dan hilang arah. Begitu juga adalah sesebuah negara tanpa perpaduan. Rakyat akan mudah berpecah belah. Justera, rukun negara menjadi kompas yang memandu kita ke arah keamanan, perpaduan dan kemajuan. Prinsip pertama yang saya ingin huraikan ialah kepercayaan kepada Tuhan. Walaupun rakyat Malaysia menganut pelbagai agama, setiap agama mengajar kita hidup kasih sayang dan menghormati sesama manusia. Apabila hati dipenuhi nilai murni, masyarakat akan hidup aman tanpa perang sangka. Bak kata pepatah, meletup bulu biarlah dari rebungnya. Nilai-nilai murni perlu dipupuk sejak kecil lagi agar menjadi amalan sepanjang hayat. Hadirin sekalian, prinsip kedua ialah keluhuran perlembagaan. Perlembagaan ialah undang-undang tertinggi negara yang menjamin hak setiap rakyat tanpa mengira kaum dan agama. Dengan menghormati perlembagaan, kita belajar menghargai keadilan, keharmonian dan perpaduan. Sebagai murid, kita boleh mengumpul semangat ini dengan mematuhi peraturan sekolah. Daripada menghormati peraturan sekolah, lahirlah rakyat yang bertanggungjawab terhadap negara. Seterusnya, prinsip kesopanan dan kesusilaan. Budi bahasa ialah cerminan kepribadian seseorang. Tutur kata yang lembut, sifat hormat kepada ibu bapa, guru dan rakan-rakan, serta adab ketika menggunakan media sosial mampu mengeratkan hubungan sesama kita. Ingatlah pepatah Melayu, kerana mulut santan binasa, kerana mulut badan minasa. Oleh itu, jagalah tutur kata agar kita tidak melukakan hati orang lain. Hadirin yang saya muliakan, perpaduan bukan sekadar slogan. Perpaduan lahir daripada tindakan setiap rakyat. Jika kita menghayati rukun negara, tiada cabaran yang tidak mampu kita tempuhi bersama. Walaupun berbeza bangsa, agama dan budaya, kita tetap berkongsi satu identiti, iaitu rakyat Malaysia. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya mengajak hadirin merenung satu ungkapan. Rukun negara bukan sekadar di bibir, tetapi terpahat di hati. Bukan sekadar dihafal, tetapi diamalkan. Bukan sekadar untuk hari ini, tetapi untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama menjadikan rukun negara sebagai pegangan demi Malaysia yang lebih aman, lebih bersatu, lebih gemilang. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.